Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam pop. Yang mana masih buat ayam sos plum tu, you already behind schedule ni. Kena cepat, kena keep up sebab syllabus kita banyak tau ni. Okay? So ayam tu korang masukkan 4 batang serai yang dah diketuk, halia sebesar ibu jari dengan 5 ulas bawang putih yang diketuk juga. And then ni ada orang jual tepi jalan ataupun dekat bazar lah, air kelapa. Korang gunakan 3 cawan saja. Isi dia tak nak air dia saja. Masukkan 1/4 cawan santan and then 1 sudu kecil garam. Lepas tu kita didihkan lah ayam tersebut. So ambil 1 biji tomato, 15 biji cili padi, 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih dengan seketul belacang yang dah dibakar. So ini kita blend guna minyak tau, tak guna air sebab tak nak dia merecik sana sini lah. Lepas tu masukkan 2 helai daun limau purut yang dah dipotong. Bila dah kering baru korang masukkan air and tambahkan dalam 2-3 sudu santan. Okay, bila dah colour dah cantik, dah elok macam ni, baru korang masukkan seasoning lah, garam, gula sebut perasa secukupnya. Sambung tumis lagi sampai dia pecah minyak dan berkilat macam ni. Okay, untuk ayam tadi korang kena terbalik-balikkan dia selalu tau, kalau tak pecah santan nanti. Okay, so ayam dah masak, keluarkan serai halia semua tu, bagi kosong kat dalam, tinggal air dia saja. Tambahkan setengah kotak kecil santan, tambahkan gula sikit and also air tepung jagung sikit dan bagi dia pekat lah. And siaplah kita punya kuah. And yang ni optional, kalau korang boleh cari pucuk ubi kayu, boleh rebuskan sekali dengan garam kalau nak. Kalau tak jumpa tak apalah. So boleh makan macam ni. Letakkan kita punya sambal tadi, tuangkan kita punya kuah santan ke atas ayam tu and siaplah kita punya ayam pop. Yang ni kalau pergi kedai nasi Padang memang aku selalu wajib order lah. Kalau tak ratah macam tu, kita makan dengan nasi putih. Sedap.